dapat satu projek luar negara bukan 800. Oh. Dia nak buat satu sistem lengkap. Waktu tu dia bagi aku 30,000 USD. Kau bergantung pada AI untuk dapatkan skor yang bagus. Aku tak faham pun konsep tu. Lepas tu dia macam bila dah 10 kali kena, minggu depan aku try lagi ambil 5 pula. Pun sama juga pattern dia. Bila aku sebagai majikan tengok graduate yang macam ini punya pattern, tak tahu nak coding from scratch, then aku terus discard lah yang junior. Okay, Assalamualaikum and very good morning guys. So today kita ada satu lagi guest yang ni kan, siapa nampak social media memang akan Muhammad ni okey ke tak sebenarnya kan. Tapi sebenarnya dia okey je. Okay, dia okey je. Tak tahu ada in character ke apa, kita akan tanya sekejap lagi. So hari kita bawa kita punya best guest untuk bulan ni lah. Okay, kita bawa Bos Nizam. How are you, okay tak? Alhamdulillah okey. Berapa lama drive ke sini? Tak ada lama sangat, 20 minit 20 minit. Itu baru kan laju. Tekan berapa ni? Aku tekan-tekan dapatlah dalam 180. Wah, layan je. Lepas ni boleh test drive tak? Ha? Apa ni? Lepas ni boleh test drive tak? Boleh. Okay, so dia punya topik ni, to be honest, kita akan tanya ni banyak sebenarnya kan. Tak tahu lah, kita akan tengok mungkin 2 jam 3 jam. Tak adalah. Menangis editor kat belakang boleh kan. aku buat ceramah tu ni. Okay, so menarik lah sebenarnya kan. Sebenarnya tadi sebelum start lagi kita dah start jembang-jembang sikit kan. Tapi my curiosity sebenarnya memang dari dulu ke nak start buat bisnes sebenarnya? Oh, pasal bisnes Okay, pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah kerana jemput saya datang. Jadi untuk podcast kali ni saya switch karakter saya kepada santai Okay, santai. Jadi kita sebahasakan aku kau lah senang. Aku kau betul, jangan risau. Tak masalah pun. Okay, jadi kepada korang yang baru tengok video saya ni, muka aku mungkin kau pernah tengok. Tapi mungkin kau tak follow sebab kau takut. Okay, jadi perkenalkan nama aku dalam social media Bos Nizam. Jadi aku ni sebenarnya kalau tengok pada TikTok ni, sebenarnya sebelum aku start TikTok ni aku follow dia tau sebab dia yang famous waktu tu. Serius, aku ingat lagi waktu tu aku first time aku buat TikTok, aku ceritakan pasal programming, coding apa semua kan. Adalah dalam 2,000 lebih follower ni tu. Sebenarnya saya nampak video tu. Kan? Saya nampak video tu. Pak saya pun buat IT, so saya nampak aku nampak benda tu. Waktu aku tengok video dia kan, apa dia kata? Dia punya video, korang jangan menyesal kalau tak tahu website ni, korang cari kerja macam tu lah. Untuk siswa punya kan. Aku cantik kat ni. Aku follow dia. Lepas tu aku try grow aku punya account. Sampai tu tahap dah limit lah sebab kau main dekat programming je. Semua orang niche dia ni. Yes. Dan aku terfikir apa niche lain aku boleh buat. So aku terus rebrand buat konten pasal kerja lah. Tapi kalau buat konten pasal kerja macam aku cakap tadi, kalau ada rupa kau cakap biasa, okay, ni muka hancur, kau kena jadi unik. Jadi unik, so aku pilih makian sebagai aku punya gaya laras bahasa panggil kan. Laras bahasa boleh laras bahasa. Laras bahasa. Laras bahasa kan. Jadi tiba naik. Sampailah sekarang kalau kau tengok muka aku, ni Bos Nizam ni bantai meja kat Toksik, mantap. Okay. Ya. Masa aku post dekat Threads kan, cari siapa. Ya masa awal kan, Bos Nizam ni antara nama yang terawal orang komen. Kan? Betul lah. Lepas tu tanya kenapa? Kenapa Bos Nizam? Orang punya komen kan, ni netizen tau. Kan netizen punya komen kan, Bos Nizam ni adalah bos yang mempertahankan Gen Z. Betul lah, sekarang kan Gen Z tengah masuk workforce tau. Yelah. Gen Z paling tua sekarang umur 29. Paling muda umur 16 tahun. So diorang ni sekarang ni tengah dalam fasa fresh grad. Paling baru lah. Orang kata batch baru, executive batch baru. Executive batch baru. So diorang macam mungkin tengah hadap ke something like that kan. So macam tu. So memang macam mana start je buat bisnes tadi kan? Meraban ni aku. Okay, bisnes ni tadi, cerita dia masa aku lepas graduate 2019, aku budak computer science lah. Degree computer science. Waktu aku lepas graduate tu 2019 aku masuk kerja. Company startup lah. Masuk kerja company startup. Kat mana? Johor lah. Kat JB kan. Tapi masalahnya company startup tu aku dulu bodoh kak. Okay. Tak tahu apa benda agreement lah. Tengok macam orang ni boleh percaya ikut. Nak bongok. Jadi lepas aku masuk kerja sebulan tu, aku duk pelik. Asal tak ada agreement lah. Okay, menarik. Asal tak ada agreement kan. Tapi kau kepala otak kau memang kau minat coding kan. Kau nampak duit. Nampak duit betul. Nampak coding ni aku boleh bawa ni. Mesti makanan aku ni kan. Kau dah buat 30% fasa sistem dah buat. Sekali tak ada agreement. Itu gaji dalam tu dah kerja sebulan kan? Dah dapat gaji lah. Dia cerita dia. Okay. Aku nak cerita ni. Lepas pada aku dah sebulan tu kan, 25 hari bulan, 30 hari bulan, dia kata selalu 7 hari bulan lah kat swasta kan. Aku tunggu 7 hari bulan. Sebab aku masuk dengan member aku, seorang lagi, Cina. Aku dengan dia. So 7 hari bulan aku dah tanya Sheng, dapat gaji lah? Belum lah. Dia kan.
Oh, dah masak ni. Tak, aku pun tanya bos. Assalamualaikum tuan. Gaji macam ni? Oh, gaji awak tengah tunggu klien punya duit. Kalau tak dia. Oh, dia kata gaji starting 3,000 masa tu. Oh, masuk 2019 lah. 3,000 kira Yes, masuk banyak. Sekarang mungkin standard lah 3,000. Dulu kira tinggi tau. Ya, tinggi betul. Untuk junior kan. Aku tanya, okey tak apa, aku jenis aku ada aku akan letak 2 kali limit. Kali ketiga aku mesti letup ni. Okay, kali pertama okey tak apa, kita sabar dulu. Okey tak apa, buat kerja kan. Bulan kedua, wish, tak ada lagi duit. Waktu aku dah minta kat bos, boleh tak advance dulu ke apa kan, sebab tuan rumah duk chasing saya ni. Boleh lah bagi, bagilah sikit duit kan, 500 dia bagi. 500 siap. 500 dia bagi, pakai duit dia tu kan. Duit dia sebab personal account dah silap aku transfer. Aku bayar. Agreement tak ada lagi? Tak ada lagi. Oh ya Tak ada Allah, agreement 2 lagi. bulan kerja tak ada agreement. Tak ada agreement. Kau budak kan, memang kena kotak-katik lah masa tu. Lepas tu aku cakap, okay, tak apalah, terkerja dulu. Kerja bulan 2 atau tengok bulan kedua tu dah sampai waktu tempoh 7 hari bulan depannya tu. Dia tak masuk. Wah, ini kena memang nak kena leku yang tu ni kan. Okay, tanya lagi. Waktu tu, bos, duit macam mana? Oh, tak apa, awak nak advance berapa? Saya bagi lebih sikit 600. Oh, naik sikit 100. 3 bulan kerja, gaji 600. 600. Satu aku cakap, ni tak boleh jadi ni orang tua ni kan. Tak apa lah. Kali ketiga ni aku cakap, sebelum jadinya kali ketiga, aku nak start buat freelance. Aku cakap. Oh ya? Cakap, ini kalau kurang dapat agak duit lebih. Aku contact balik aku punya connection masa universiti kan. Siapa-siapa yang ada pakcik-makcik ke mak bapak yang buat company tapi tak ada website, aku boleh tolong buatkan. Masa aku charge 800. Tapi website waktu tu aku tak pakai WordPress apa, aku pakai coding je. HTML. Ikut raw. Rai siap time tu ChatGPT lagi. Tak ada ChatGPT masa tu. Masak siap. Padding left kosong. Padding lift. Sekarang dah boleh senang. Alhamdulillah dah ada teknologi. Dulu memang Stack Overflow tu lah kawan aku. B3 School. Betul. W3 School. Lepas tu aku dah bawa benda tu dapat 800. Okay, alhamdulillah first project. So jadi portfolio aku. Aku cakap, mantap lah kalau satu website 800, 10 website 8,000 kan. Satu website berapa hari? Dalam 4 hari 5 hari gitu kan. Sebab aku memang otak coding, aku bukan website designer. So aku memang terus boleh visualize, aku boleh terus now HTML tu. Kalau siapa yang tengok dulu Monizam live masa yang mula-mula dulu kan, kau tengok aku buat live coding kan. Aku mana ada tengok ChatGPT. Lepas tu lepas dah dapat first tu kali aku cakap okay, mungkin aku kena buat benda ni part time. At least kalau kata ada benda yang bangsat macam ni berlaku, ada duit lebih. Backup. Ada backup. Okay, buat Lepas tu yelah, klien aku dengan member aku tu pun kira okay. Mula website, lepas tu kata boleh tak buat macam sistem untuk customer relationship manager. Aku buat. Lepas tu dapatlah ada rezeki lain dan aku start expand. Aku cakap okay, kalau dalam Malaysia 800 website contohnya kan. Kalau luar negara berapa? Aku check rate. Oh, 800 juga tapi dalam USD lah. 4 kali ganda. 4 kali ganda. Cakap okay, try cari buat call email. Kau tahu call email kan? Tahu call email, yes. Approach saya daripada company gini ni. Lepas tu aku try. Termasuklah aku cuba juga dekat platform yang ada macam Upwork, freelancer.com. Macam-banyak lah dulu kan. Try bid kan. So, kali lepas 9 bulan aku try platform online, dapat jadi 800. Bukan, dapat satu projek luar negara bukan 800. Dia nak buat satu sistem lengkap. Waktu tu dia bagi aku 30,000 USD. Kepala otak dia. 30,000. 120,000. 120,000 lebih kurang. First 100k aku hit. Seorang. Gitu je. Gitu je. Dalam masa 3 bulan aku buat software tu. Lepas aku buat software. Seorang buat seorang. Bayang masa tu umur aku berapa lah. Lepas aku grad, aku tak ingat. Tapi 24. dah 24 gitu aku dapat first 100k lah. Tu cerita dia main gila. Weh, gila tu. Main gila tak serius aku cakap. First 100k aku dapat. Tu rezeki lah. Yalah. Ada yang tanya aku, Tapi bos. kata 9 bulan bro. Lepas 9 bulan aku try bibit dapat satu. Rezeki je tu. Yalah. Bukannya kata tu yang bila orang tanya nak buat freelance ni senang tak bos? Kepala otak kau try je dulu. Kau tak tahu. Kau jangan tanya aku bila dapat. Aku pun tak tahu dulu tu masa tu. Tak tahu rezeki bila datang kan. Aku boleh ajar technical setting gini kan. Tapi hasil tak tahu. Betul. Siapa yang tahu? Jangan buat kerja Tuhan tu tak? Betul. Kita buat kerja kita je. Aku dapat 100k. So aku ingat lagi company tu adalah sampai sekarang, which is klien aku. Dia workshop tau. Dekat mana? Dia dekat UK. UK ya? Dekat UK workshop. Dia kiranya agensi tu workshop, dia supply software untuk workshop yang ada kat tempat area dia. So dia buat macam SaaS lah. SaaS sikit. So develop. Aku ingat lagi masa tu vehicle management system, something like that lah. Nama dia aku tak ingat. Lepas tu dalam tu lah modul macam kau nak ada cerita kereta, report technician, something like that. Benda tu aku buat. Sekali masa aku buat first tu, dia okay. Lepas dia okay, dia kata nak tambah-tambah features. Macam ni kira. Kod lagi.
Dapat lah. Aku rasa total banyak agak. Aku rasa dalam 80,000 USD rasanya. Lepas tambah-tambah semua benda kan. 80k. Kau check balik account nanti. Aku tak ingat apa. Lama tu. Tahun 2020. Sampai sekarang still dengan dia. Jadi bagus apa kalau kau buat project base, dia ada dua jenis. Banyak jenis. Tapi kalau dalam software freelancer, dia ada dua jenis. Satu yang kau buat orang punya, satu lagi kau buat kau punya, kau jual. SaaS kan? Yes. Subscription bulan-bulan. Kalau kau main macam aku dulu start, aku buat project base lah kiranya. Maksudnya orang query, orang minta, kita bagi. Kita build project, menang, dapat, kita buat, okay. So best part of the project base ni, kenapa dia sampai sekarang, kalau kita buat software tu, dah siap kata 6 bulan. 6 bulan kita dah siap, kita dah launch, dia orang dah pakai. Kau kena bagi, macam aku bagi 1 tahun free warranty bug fix lah. So lepas habis bug fix dengan maintenance, kita offer pula tahun depannya 30% daripada harga projek tu setiap bulan kau kena bayar untuk maintenance. Kalau dia tak nak, tak apa lah, maintenance sendiri. Disebabkan relationship dah sedap tadi, kau dah masalah ni dia semua okey kan. Jadi dia kata okey bayar dapat 30% setiap bulan. Kau bayang kalau kata projek tu kalau kata 100k RM kan, 30% sebulan 30,000. Makan hidup je. Itu lah kita ada bug kau relax lah. Relax lah. Rest tiket buat. Betul, yes. Dan kenapa benda ni boleh lama? Sebab time zone lah. Okay. Kita malam. So aku boleh buat lah. Kalau dua-dua office hour, conflict of interest. Tapi time tu Dusty masih bekerja lagi? Masih kerja lagi. Part time je? Part time. Tapi barai. Aku sebenarnya to be honest lah, kalau tanya aku kan, apa benda yang kau rasa kau korbankan waktu kau muda untuk sampai tahap sekarang ni, adalah waktu muda kau tak ada kawan tu. Serius, aku tak ada kawan. Aku memang seorang. Kahwin dengan wife umur berapa? Ni pun aku jumpa kat Instagram. Serius, aku ngorak kat Instagram. Ya? Tapi time tu umur kan? Tengah study ke pas aku dah habis dah kerja dah. Kerja tu. Macam kau. Tu kiranya macam aku pasal korbankan umur muda macam korang kan, adalah juga lifestyle pergi cafe, hangout, hiking apa semua kan. Aku tengok balik, aku masa muda tak ada mendatang ni, aku ngadap coding siang malam. Sebab pagi kerja, malam buat coding. Sampai satu tahap bila dah banyak klien kan, 2-3 orang, aku dah tak lagat dah nak buat seorang. So aku rekrut lah lagi 4 orang tolong aku. Dapat mana 4 orang? Aku cari kawan aku. Kawan ya. Ni cronyism apa benda? Sama. Crony sama. Tadi pun cakap benda sama juga. Memang crony privilege lah kan. Ya. Tak nice. Sebab senang kan. Kau dah tahu kan. Kau dah tahu kau cari kat mana. Yes. Kalau buat hal apa, kau dah tahu Umar dekat mana kan, nak bagi sebiji. Tapi zaman belajar macam mana dulu? UTM KL. UTM KL. UTM Skudai. Memang ambil IT ke macam mana? Memang ambil software engineering lah. Ambil software engineering. Computer science. Computer science. Dan tu tak ada buat projek-projek apa semua? Okay, kalau masa waktu belajar, aku buat lah bisnes. Kepala otak aku ni, aku ambil ngupang ajar orang buat workshop Unity dulu. Berapa lama tak dengar Unity tu kotak tu. Dulu kan aku try, macam kalau kata, aku ingat lagi waktu tu ada subjek apa lah, inovasi apa benda tak. Kan ada dia macam kita kena showcase dengan projek kita kan. Then aku macam buat bypass lah. Puan kalau ada nak apa sekolah-sekolah ke apa-apa nak tak training, saya boleh bayar. Saya boleh ajar. Bagi ke business card. Mungkin memang dululah aku buat. Pasalnya mungkin mak aku menega kot. Otak aku dah ikut mak aku. Mak aku menega nasi lemak sampai sekarang. Warung. So, mungkin otak tu dah develop. Dah develop lah. Benda tu kan, menega. So kira kalau tanya aku, adakah zaman belajar dulu buat bisnes? Of course lah. Apa servis lah kan, servis lah. Mengajar macam tu. So tadi apa tadi nak cakap aku dah lost dah. Tapi maksudnya masa dah ada income 30,000 let's say kan, monthly punya 30% semua tu kan, time tu masih kerja lagi? Kerja. Aku jenis aku kalau duit side income ni, aku takkan pakai. Aku simpan. Kenapa macam tu agak? Tak tahu kan. Aku cerita lah. Mesti ada tanya aku kan. Okay, jenis aku ni bagi aku lah. Tak tahu kalau kau nak ikut lah. Setiap satu fasa kita hidup, aku akan set 5 tahun apa objektif aku. Apa goal aku nak sampai. Masa tu kan 2019 kan. Kan dah tak bayar gaji apa semua tadi kan. Aku cakap ini tak boleh jadi. Kacau lah tak boleh jadi ni. Maksudnya caw je company ke macam mana? Yang tu last kali aku gertak dia bayar. Bayar berapa? Bayar penuh lah 3 bulan gaji. Tapi lepas dia pakai dia punya saving kot. Tak apa lah, dia dah bayar, kira settle lah kan. Lepas tu kalau tanya macam mana tadi kan, aku akan letak 5 tahun apa aku nak jadi. Selepas aku dah tahu dunia kerja ni tak kata garanti lah. Mungkin kau boleh kena tipu macam aku. Aku cakap okay tak apa. Aku buat je freelance ni sampai je 5 tahun. Kalau once income aku dah sampai 7 angka, bukan revenue, kira aku punya part profit. 7 angka aku caw. So benda tu terjadi lah. 2024 aku dah sampai 7 digit pertama profit aku, saving aku. Dan pada waktu tu kalau kau perasan kan,
Last update aku yang Bonizam version 1 tu, aku cerita pasal IT manager. Yes, Singapura. Yes. Aku di Singapura. Itu jam aku punya gaji dah 5 angka. Oh ya? Kerja okey je, tak ada masalah sangat pun. Jadi aku fikir balik, okey tak apa lah. Dah terlampau banyak kan. 1 juta pertama aku dah cakap, okey ni 5 years aku berhenti lah. Full dekat IWH Solution kan. Sekarang tu lah jadi Bos Nizam. Oh, jap. 5 tahun kerja kan? Kerja korporat kita kata kan? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tapi maknanya kata dalam masa 5 tahun. 5 tahun, And above. okey. 5 tahun aku target kalau dapat 7 angka aku belah. Okey. Tapi lambat sikit lah, delay tu. Kau tahu kan target 5 tahun kan selalu kan interview tanya 5 tahun akan datang kau kat mana. Something like that lah, tu maksud aku. Tapi nak ceritanya macam mana lompat sampai 5 angka tu? Bawah tu, okey cantik. Aku cerita lah. Okey. Tadi part yang freelance tu faham Kita buat mula-mula seorang atau ada team, sekarang dah ada company dan sekarang dah jadi bos lah. Yes. And then saya cakap, waktu tu tak berhenti kerja. Yes, aku tak berhenti kerja. Dan macam mana aku boleh lompat company tu? Okey, ni satu rahsia untuk adik-adik di luar sana. Aku ni bukan kerja kat company yang besar-besar. Yang hijau tak ada. Company aku company biasa. Company biasa je, SME kan. Okay. Ni aku boleh nampak waktu first aku kerja dengan company yang tak bayar tu. Lepas tu aku lompat kali kedua. Aku kerja Maybank. Tapi bukan as a IT, bukan as a IT direct, dia subcon Oh okey. Kena aku kerja dengan subcon ni ada tender dengan Maybank, dia hantar aku pergi sana jadi technician. Betul. Tu kedua. Lepas tu yang kat Maybank ni pula tak kekal lama sebab aku tanya betul-betul ada tak potensi untuk start masuk. Susah sebab aku subcon bukannya kontrak direct. So aku berhenti lah. Aku masuk balik software engineering punya scene. Company startup dekat JB Statopika. Tapi company tu okey, cumanya masa tu COVID. COVID jadi berhenti lah kan. Berhenti tak ada kerja. Dan lepas dah COVID tu dah reda, aku masuk semula ke Melaka. Cari kerja kat Melaka pula. Company software juga kat sana. Dan aku dapat offer yang company yang Singapore tu lah. Dia Singapore tapi dia base dekat JB. Okey. Tapi bayar rate JB lah. Rate JB lah. Dia tinggi sikit, 1.5 lah lebih. Okey. Dia tinggi sikit. Kan dia bayar bukan bayar SGD lah. Dia bayar 1.5. Rate dia tinggi sikit lah kiranya. Jadi kalau kau tengok, aku banyak job hopping. Yes. Mula daripada kerja kena scam, lepas tu masuk Maybank, kau lompat lagi ke Melaka, kau lompat ke Statopika, Melaka. Semua tu setahun? Taklah setahun, kadang-kadang ada yang 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan. Agak tak okey, kecau lah. Tapi sebenarnya company aku kerja tu, okay, ni satu benda interesting fact. Diorang ingat konten yang maki Bos Nizam ni, apa suwe saya hidup kau semua kerja tempat yang tak okey. Betul. Aku thinking the same, betul. So speech aku macam apa hidup kau ni mangsa kau saya. Tapi sebenarnya apa yang aku kemukakan tu adalah input daripada member aku. Betul. Bukan sendiri kena. Bukan aku tak ada apa benda pun masalahnya. Macam cakap kan, Zam, aku sial lu aku punya kilang gini kan. Jadi okey kejap aku buat konten. Kibab punya kilang kan. Itu cara aku buat konten. Member aku ni kan banyak kerja biasa. Jadi dia cakap aku, kau boleh tak tolong buat satu video aku buat. Kadang-kadang follower, Assalamualaikum bos, saya Dik nanya gini kan. Aku pun keluar, kau ada bos yang sial, gini kau tak selamat hidup kau. Jadi aku jadi macam itu orang cakap tadi backup Gen Z. Dia macam jadi orang yang menyuarakan dia orang tak boleh buat. Sebab kau bayang kalau dia orang ni kena bantai dengan bos orang, kena nyak, dia orang buat konten esok dah kena pecat. Yes. Tapi sebab aku bos kan, jadi aku boleh cakap apa tu. Ya. Itu dia punya ni. Sebab orang nampak kat social media, dia ni memang teruk lah hidup dia. Sebab ramai salah tafsir. Dia ingatkan macam, dulu dia kena nyak dengan bos, lepas tu dia buat company sendiri. Bukan tu. Bukan. Sekarang kawan-kawan yang kena. Kawan-kawan aku yang kena. So company aku okey je. Sebab tu yang tadi lompat company aku banyak job hopping. Mungkin rezeki aku lah. Bila job hopping, aku bagi tahu kat interview aku boleh buat gini-gini, dia naik. Cuma yang last kali tu, company yang Singapore tu, aku punya career progression tu laju. Oh ya. Laju. Sebab apa? Company tu dia bukan company software. Dia company digital marketing tau. So digital marketing ni dalam tu IT team dia adalah IT team yang reti pakai Canva dan juga WordPress saja. Developer dia orang. IT team dia. Itu IT team dia. Okey, menarik. Dia amateur lah. Bila aku masuk dengan kepala otak coding C++ apa semua benda kan. Aku tahu PHP kan, Laravel apa, tapi aku pakai Laravel lah. Fanboy Laravel kan. Java tak pakai Java orang pakai sekarang. Java orang pakai untuk belajar je pakai juga untuk belajar. Tapi sekarang aku memang pakai Laravel lah. Kan? Bila aku masuk kat situ aku cakap, why not pakai Laravel? Aku revamp seminggu aku buat seorang. Aku cakap. Aku punya probation waktu tu probation 3 bulan. Aku buat sekali settle. Aku boleh revamp balik website tu. Bos aku test, okay. Aku terus naikkan awak daripada probation jadi executive. Selama sebulan? Mana 2 tapak aku lompat tau. Junior,
junior pergi ke executive. Oh, okey lah. Okey, buat lagi tu banyaklah benda-benda integration API. Kan kau budak software, budak software kan. Diorang tahu drag drop plugin, tak jalan tak tahulah bos. Aku buat. Itu yang banyak kali juga. Tak silap aku 2 kali aku 1 tahun 2 kali promotion. Ush. Gaji apa? Banyak ah. Banyak ah. Dia mula-mula aku masuk kat situ gaji 3,500. 3,500. Probation tu. Standard ah. Lepas aku dah habis tu dah dapat 4,500. Habis masuk executive tu. 4,500 masuk executive 4,500 lagi 6 bulan aku kerja aku keluar Toyota Vios. 2021 aku juga keluar. Tu keluar kereta kan. Lepas tu tak lama lepas tu dia lompat. Tak silap aku dalam 1,000 lebih gitu lah naik. Bila lompat 2 kali. Sampailah tahun 2024 tu. Latest aku pegang IT project manager lah. Tentu berapa dah? 10? 15? Weh, belas. Ya, manager standard ah. Mana ni pun standard manager. Itu yang aku cakap. Aku lompat kerja, career progress laju disebabkan company tu berbalik tadi dia punya conclusion dia. Kalau kau ada expertise, kau masuk company yang noob, nanti kau boleh naik atas sebab laju. Bapak dia menarik tu. Okey, betul. Ya, menarik dia. Maksudnya tak semestinya saya nak masuk company besar. Kau masuk company besar, aku kecil. Betul. Betul. Setuju. Tapi company yang baru nak start ataupun baru 3-4 tahun start kan. Kau propose lah, saya boleh buat gini. Kena pandai cakap ke? Ya. Power lah awak ni yang gini. Okey, naik. Dia akan bergantung kat kau. Dia bergantung dengan kau. Itulah cerita dia. Nak kata kalau kata company yang lama tu toxic, adalah certain. Yes. Tapi taklah semua benda yang aku cerita cashier kenapa kena berdiri, tak duduk. Tak ada kena benda pun. Okey. Tu kawan-kawan je sebenarnya. Kawan aku, saudara mara kan. Ya, betul. Saya sebagai orang yang fresh graduate sebenarnya kan. Dengar banyak tu kes ni. Cuti tak dapat. Sama je tadi. Cuti tak dapat. Probation setahun dah probation. Tak dapat dia. Tak dapat cuti apa privilege tak dapat. MC dapat apa masih probation. Ya, tu aku dapat kena dengar pada junior-junior aku kan. Itulah cerita dia. Bukannya aku ni berhidup malam. Malang aku tu mula-mula je kena scam 3 bulan tak bayar gaji. Itu saja. Ya. Bila kau dah kena, dia macam apa? Orang baik, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Dia macam joker kan. Bila kau dah 3 bulan dah kena scam, tak bayar gaji. Jadi aku ambil awareness lah. Caution lah. Jangan kena buat lagi. Tapi nak katanya tadi macam, ni back to topic yang apa? Tadi lepas dapat gaji 4,500 keluar views kan. Tapi nak keluar views tu saving dah banyak hari tu kan. Yalah, sebab dah ada income. Dah ada income. Okey. Kiranya waktu tu aku kan sekarang ada trend apa tadi? Dan resign without backup plan. Allah, with Gen Z kepala otak kau tak ada plan. Susah kan tu. Macam aku tu lain lah. Duit dah banyak. Duit banyak, yes. Aku tak kerja dalam 6 bulan, aku nak career break ke pun okey. Betul. Sebab aku dah buat income-nya kat situ. Sebab dah ada orang cakap bos pun kalau katalah resign for me lah kan. Tak tahu kan kalau bos setuju ke tak. Kalau nak resign without backup plan tu at least ada 6 bulan punya survive. Tengok financial Faiz guys. 6 bulan ke setahun dia kata. Kena ada. Boleh survive kan. Tak adalah. Orang lama cakap kau tak nak dengar. Tu kau nak buat kepala tahu masalahnya. Kali ni tak backup Gen Z. Banyak macam tu kan. Macam mana siap kan. Busuk-busuk survive lah juga kan 6 bulan macam tu. Kau nak cari kerja baru lagi sekarang susah jadi. Nak cari kerja baru payah. Betul. Tu pasal kerja kan. Semalam aku ada buat live. Ada seorang budak ni dia tanya. Assalamualaikum bos. Salam. Tanya kan. Adakah sekarang ni computer science punya student ni dah oversupply dia kata. Adakah oversupply? Dia sebenarnya kalau tanya aku oversupply ni, dia bukanlah oversupply. Cumanya competition dia tinggi sebenarnya. Betul. Contoh dia tanya aku, kenapa boleh jadi macam tu? Dia macam nak marah aku kan. Mungkin dia ambil computer science tak dapat kerja lagi kot. Tu aku tanya, okay dia macam gini. Dulu tahun lepas aku pernah buka satu headcount untuk cari junior developer. Company aku lah. Banyak yang apply. 1,000 lebih. So aku ambil dalam minggu pertama kita try interview dalam 10 yang tu, 10 orang. Bila masuk interview, aku bagi soalan simple lah. Okay, buat coding tanpa tengok rujukan, gambar bintang terbalik tu. Okay. Simple lah, bintang terbalik lah, bintang separuh lah. Yang C++ tu kan. Dia tak boleh buat. Tapi pointer tinggi. Aku cakap, so aku tahu memang ada AI untuk bantu kau belajar. Tapi sekarang ni, kau dah salah. Kau bergantung pada AI untuk dapatkan skor yang bagus. Kau tak faham pun konsep tu. Lepas tu dia macam, bila dah 10 kali kena, minggu depan aku try lagi ambil 5 pula. Pun sama juga pattern dia. So bila aku sebagai majikan tengok graduate yang macam ini punya pattern, tak tahu nak coding from scratch, then aku terus discard lah yang junior. Yang fresh grade aku terus tak ambil. Itu yang jadi oversupply. Tapi ada yang tanya, ada yang budak-budak tanya, habis tu kan sekarang zaman AI ke bos ni zaman dinosaur tak nak guna AI? Kau faham satu benda, company aku ataupun company yang ada ni,
dia start buat software sebelum ada AI. Betul. So dia orang panggil legacy code. Semua pakai kepala otak sendiri. Betul. Pattern semua kau pakai sendiri. Betul. Kalau kau masuk, kau tak faham macam mana nak buat dari scratch, kau tak boleh sambung features tu. Betul. Kau ingatkan boleh copy paste ChatGPT ke? Tak sama. Structure tak sama. Yes, structure tak sama. ChatGPT ada structure dia. Setuju. Dia main random je keluar asalkan keluar output. Tapi kita dah ada dia punya pattern. Dia tak boleh ikut punya SOP. Pattern tu. Dia main peranan Unless pattern. kalau macam company aku ni keluarkan AI untuk company aku sendiri, then baru dia ikut SOP aku punya coding tu. Betul. Ataupun startup kan. Baru nak buat company. Baru nak buat, yes, baru boleh ambil. Betul. Setuju. Tu lah masalahnya. Tu yang jadi oversupply. Tu logik. Jangan guna perasaan, guna logik. Maksudnya memang tak ambil Gen Z punya. Ada. Ada agensi okey. Ada. Sebab company aku boleh kata out of 10 people yang tetap, 9 daripada tu, 8 daripada tu adalah Gen Z. Umur okey je kan. Macam kau lah. Yalah. Lebih kurang. Maknanya dia orang boleh start from scratch je. Okey. Tapi tak ramai. Tapi Tapi tu lah, banyak dia memang tak bercakap banyak lah jenis yang teknik kan. Okay. noted. Rest ticket. Noted. Okay, noted lah gitu lah. Gila ke ni aku rasa macam salah pula kan. Oh ya, tak bercakap lah. Memang teknik lah. Sebab aku okay je kalau nak guna coding, nak guna AI. Tapi kau kena faham pattern. Tu je. Yes, betul. Kompetisi tu dah ada pattern. Betul, tu setuju. Ni kalau kau campak, buat gini. Jadi bila aku paling sakit hati bila project manager aku ataupun tech lead aku lah. Setiap Jumaat kita akan buat code review tau. Kalau dia tengok baca, bos, kita punya budak baru ni coding terabur lah. Aku jadi macam, aduh, apa benda je ni kan. Tu aku tak nak ambil orang yang kau setakat ada pointer tinggi tapi kau tak tahu coding from scratch. Kau kena tahu from scratch sebenarnya. Okay. Unless kalau kau nak masuk company baru ataupun kau bina company kau sendiri. Dan kau punya cara lah. AI semua, cloud dia semua kan. Tapi apa kau nak tanya tadi? Tapi rasanya setakat ni tak ada masalah lah pun. Orang cakap ni lah kan, Gen Z ni generasi strawberry. Setuju tak? Strawberry tu apa? Strawberry. Apa benda je. Gen Z ni generasi manja. Setuju tak? Lembik. Yes. Lembik. Dia tengok pada individu lah sebenarnya. Ya. Sebab aku boleh tengok ada je Gen Z ni yang keras. So dia masuk dekat company yang taik. Jadi dia cuba survive dan dia stance dia punya diri. Tapi biasalah orang tua kan, dia akan cakap kau budak lagi apa ni. Toxic punya confront. Konten-konten aku tu pasal company-company macam gitu lah. Jadi kalau kes macam gitu, dia bukanlah lembik, dia ditindas. Dan sebenarnya company-company yang macam gini, tak semua setengah. Setengah company yang macam gini, dia datangnya, dia tak perlukan orang yang jahat pun untuk jadikan company tu tak okey. Dia just perlukan beberapa orang yang enablekan benda-benda kecil yang salah. Contoh, andai kata kau pernah dengar eksperimen yang monyet dengan tangga tu? Yang mula-mula dia masuk mula dia masukkan 5 ekor monyet hitam. Tak satu tangga, tak satu pisang kan. Dan eksperimen tu bermula bila monyet tu nak panjat, nak ambil pisang tu, saintis akan tembak pakai air sejuk. Air sejuk betul. Itu first batch. So semua monyet dah tak naik lah sebab kena tembak air sejuk. Lepas tu dia gantikan dalam beberapa ekor. Tak ada 2 ekor dia monyet hitam tu, dia letak monyet coklat. Monyet coklat ni orang baru. Dia naik atas, dia tak tahu apa-apa. Tiba-tiba monyet hitam dia tarik, pukul dia. Sampailah semua kena. Sampailah semua monyet hitam tu diganti dengan monyet coklat. Semua pattern dia akan ulang. Dia naik kena pukul. Tak tahu sebab pun. Tak tahu sebab apa. Kalau kita interview monyet tu, kalau kita interview monyet hitam, apa ni, kau kenapa pukul kawan kau naik atas? Tak boleh bos. Sebab naik atas nanti kena siram air. Okay, itu yang monyet hitam. Tapi kalau kau interview yang generasi monyet coklat tadi, asal kau naik, saya memang macam tu aturan dia. Jadi company yang toxic ni, dia bermula dengan yang hitam tadi tu, dia tak betulkan dia punya tampuk pimpinan. Macam berita lah, tampuk pimpinan. Jadi bila benda tu contoh tak apa, budak baru kita nyak je, bagi je kerja banyak-banyak ke dia. Nanti kita pergi ngeteh tarik daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi, masuk bihun pula. Meeting bihun sampai sudah habis. Pasal kat budak bawah. Ni kalau first batch macam tu, dia yang mungkin boomer buat macam tu dekat X. So X ni jenis yang memang tak confront. Terima je. Lepas tu X dah naik jadi bos pula. X akan buat kat Y pula. Nyak. Y buat kat Z. So sebenarnya benda tu dia berulang. Yang nampakkan generasi baru ni lembik. Alah, dia macam cikgu sekolah ha. Batch awak paling teruk tahun ni saya ajar. Padahal skrip tu benda-benda sama ke. Sama je. Contoh nanti kalau Z dah naik, kalau kata generasi Z ni survive, dia kata Z ni dia kerja kat toxic tu, dia tak keluar lah. Dia mana dia buat keras dia je. Dia dah kena brainwash. Tak apa, aku try main ni. Aku naik atas nanti Alpha masuk. Dia buat benda sama.
Dia buat benda sama punya confirm. Macam monyet tadi. Yeah. Sama. Sebab ada culture tu memang macam tu. Culture dia macam tu. Sebab tu aku pernah cakap, macam mana leader dia menentukan macam mana satu buah organisasi tu baik ke tak baik. Susahlah nak 100% baik, tapi at least kita nampak berlebih baik pada yang jahat lah. Yes. Manusia memang kadang-kadang ada dia bad mood. Dia punya pimpinan dia dah jadi macam tak okey sikit. Yes. Tapi at least kau kena balance lah benda tu. Ini nampak sangat lah apa menindasnya. Awak OT malam ni ada bayar dah bos? Tak ada. Awak kan muda lagi, bujang, saya dah ada keluarga, kepala otak kau kan. Mudah lah tu. Alhamdulillah lah aku tak kerja kat macam tu. Tapi dengar, kawan dengar macam tu. Ni kawan-kawan aku lah cerita kat aku. Bukan aku punya company okey je. Saya pun setuju lah. Saya punya company okey je, tak ada apa pun. Tapi pun. memang setuju lah bila bos jadi apa macam itu orang cakap macam backup tau. Sebab kawan-kawan ni banyak tau kena macam ni. Ada yang lagi teruk kan. Awak kalau awak kerja weekend, awak akan dibayar ada kan rate gaji dia kan, 2 kali ganda kan. Tiba-tiba masa dia minta, kawan tu dia elok kerja kan. Dia tengok kenapa gaji macam tak naik dah lama ni baru perasan. Rupanya hari tu tak pun bayar 2 kali ganda. Tak bayar pun. Betul so, dia tanya HR, sebab awak ada limit gaji awak sebulan. Alah, itu ada. Aku pun tengok lah apa puncanya jadi orang-orang yang macam gini, dia tak transparent. Yang aku perasan lah ni yang leader, yang toxic leader lah. Dia orang ni jenis yang tak nak bagi tahu information yang sepatutnya budak bawah tahu. Macam tadi gaji limit tu dia tak bagi tahu. Disebabkan nak nampak dia ni boleh control the people. Dia ada macam satu dopamin, kalau aku control people aku puas. Ya. Ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Aku tak pernah jumpa tapi aku pernah dengar. Yang bagi tahu kat aku bos dia macam mana kan. Jadi bila aku buat tu, sekali video tu FFP. Maknanya kat Malaysia ramai. Cara logiknya kan. Malaysia ramai. Mungkin aku rezeki aku kena yang 3 bulan scam tu je. Yang lain semua okey kan. Teruk kat lah. Something yang tak okey. Sebab tu aku buat harsh awareness. Kepada bos yang tengok tu, kau triggered, kau sepatutnya tanya balik diri kau. Kau patut kena ubah diri aku. Kalau kau bantai aku kat situ, tak guna. Betul. Kau menunjukkan company kau tu yang toxic. Dah nampak. Dah kantoi. Betul kan. Komen tak kat situ. Boleh. Dah lah komen pakai company profile baru. Awak jadi bos dulu lah. Kalau tak kau, aku kan bos. Bila aku cakap tak nak dengar. Dia nak kelas dia kan. Dah kantoi. Bila kantoi, boycott. Aku tak tahu apa jadi esoknya. Mungkin staff dia resign ramai kot. Itu nak salahkan aku. Salahkan aku. Banyak yang menindas macam ni banyak je macam tu. Kesian tu orang yang kena macam ni. Lepas tu pula macam tadi macam bos lah tadi kan. Maksud kita pula first time masuk kerja. Tak tahu nak edit agreement, nampak je boleh ni, boleh ni tulis cakap mulut je kan. Boleh lah. Cakap mulut lagi, verbal. Ya, verbal. Dia mana tak tersangkut saya di itu jam. Dia kata, jom kita makan nasi Arab. Dia bagi nasi Arab dulu. Kita nak makan kan. Gaji RM3,000 RM3,000 pula. Fresh grade. Sedap gaji RM3,000. Ya RM3,000. Okey. Dan verbal. Cik verbal. WhatsApp pun tak ada. Tak ada. Ui. Orang cakap begitu. Bila aku nak report kat JDK tak boleh lah. Yelah betul. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Tak ada bukti macam mana kau nak report. Tapi setakat ni apa nak tanya. Okay, tapi ni kita kata in terms of kalau kita masuk bilang IT lah, rasanya relevan tak kos-kos lain ni? Kos IT banyak. Dia IT ni banyak lah sebenarnya. Kalau nak masuk, dia sebenarnya kau kena tengok balik semula lepas 5 tahun tu. Macam tadi aku cakap, setiap satu benda kau buat dalam hidup, seboleh-bolehnya letak objektif. Seboleh-bolehnya letak objektif. Kalau kata kau tengok nak masuk IT sebab dia macam bos Nizam, aku tak rasa kau akan jadi macam aku. Sebab aku punya pencapaian tu start pada tahun 2019. Yang lepas 9 bulan aku dapat yang projek besar tu. Sebab dia macam mana dia tiba-tiba macam meletup terus bertukar. Kan? Betul. Sebab dia kalau kau nak tahu dalam kehidupan ni aku ada share sikit lah satu teori yang aku baca dalam buku Law of Luck lah. Law of Luck ni daripada Brian Tracy tau. Brian Tracy. Brian Tracy tau. Dia kata apa tau? Kalau dalam kehidupan ni untuk kau capai sesuatu, dia punya graf lebih kurang macam gini. Lepas tu dia akan gagal dulu. Kau punya effort tu macam tak gerak pun graf dia. Sampai tu masih dia akan shoot naik tinggi. Lepas tu nanti kau akan jatuh balik. Kau akan jatuh dia akan ulang, dia akan jadi link tinggi. Daripada graf yang peak yang pertama tu dia akan peak lagi tinggi. Dia akan lagi tinggi tapi dia kena jatuh balik. Dia jatuh balik dia akan jadi tinggi lagi. Aku dah hadap benda tu. Sebenarnya kau bayangkan mula-mula kena scam. Yes. Dia tak ada apa kerja Maybank pun tak okey apa semua kan. Tiba-tiba dapat 9 bulan projek freelance besar. Zup. Naik. Saya naik. Lepas tu dia slow sikit. Cari lagi gini zup naik. Kali kedua lagi tinggi daripada graf pertama. Tahun 2024 1 juta dalam account saving lah. Itu dia punya proses. Ada orang ingatkan proses macam gini kan. Tak, dia sebenarnya dia macam ni. Jadi bila kau dapat tahu kau nak jadi apa, contohlah, saya ingat saya nak jadi programmer yang berjaya. Kalau tak, ambil lah course computer science. Lepas tu kalau kata kau grad, kau kena tahu dah, kau dah tahu semua benda teknikal, tak payah tengok AI sangat pun.
try lah apply. Mesti ada punya. Kalau kata apply tahun pertama, bulan pertama ni tak ada, try apply lagi bulan kedua. Sejujurnya sampai Ah. sekarang pun PHP still in demand. Ah. Cuma gaji je lah kau kena adapt lah. Yang Ah. bos-bos yang kau tak ada kerja. Okey lah 2,000. Betul Nangis lah kau. Tak pun kau zaman sekarang ni kalau kau kau reti come up with the, sebab aku pernah cakap kat budak-budak computer science ni. Lepas kau grad, kau kena make sure kau ada portfolio yang kau buat sendiri. Yeah, Macam GitHub. kau buat sendiri lah, macam website sendiri ke, software CRUD, CRUD biasa kau boleh. Yeah, betul. Expense tracker semua kau buat sendiri. Yes. So sebelum nak dapat kerja tu, try buat macam aku, cari kerja-kerja freelance. Banyak je. Cari nak kerja freelance ni memang kau takkan jumpa macam saya perlukan freelance, ada. Kau kena approach company. Try main local dulu lah. Try main local dulu. Kau cari mana-mana kat jalan yellow page kan, company-company kan. Try. Assalamualaikum, buat lah ayat ChatGPT ada, buat ayat ChatGPT yang gini. Ni portfolio saya. Kalau berminat boleh contact. Try lah. Satu hari satu email kau hantar. Mesti kena punya lah. Ya, mesti kena kan. Mesti ada chance nak kena punya. Tu tips aku lah. Kalau katanya relevan dengan tak relevan je, ilmu sentiasa relevan. Mesti betul. Dalam Islam pun kita tengok ilmu ni darjat dia tinggi. Betul. Ilmu hitam tak lah. Itu cerita lain lah. Ilmu yang betul lah. Nama pun hitam. Ilmu hitam. Ilmu sesat jangan lah. Ilmu yang betul ni ada darjat dia tinggi. Tak kisahlah apa benda kau ambil matematik ke, pendidikan jasmani ke, seni ukur bina ke kan. Semua ada darjat dia. Semuanya kalau kau mengharapkan okay aku belajar benda ni confirm dapat. Expectation kau tinggi sangat. Yes. Susah. Okay. Itu yang kau cakap education is scam. Kepala otak kau lagi. Mana ada education scam? Education tu education digit je. Digit je. Kau yang rasa kena scam. Kau yang kena scam. Sama macam kalau aku cakap ajar sekarang ni aku buat tutorial Shopee affiliate track tu. Affiliate. Aku tulis tegang-tegang. Ini bukan kalau kau tengok website tu tulis ini bukan kaya cepat raya. Aku dah disclaimer. Dan video aku memang tak ada overclaimnya. Aku beritahu. Ini student aku ada yang banyak macam ni. Ada yang sikit. Aku sendiri pun ada kadang-kadang dapat satu hari 3 angka. Satu hari kena sponsor ni kan. Aku transparent. Tapi kalau expectation dia, aku nak belajar dengan Bos Nizam, aku nak dapat satu bulan. Raya. Payah. Padahal aku dah cakap lah. Banyak orang macam ni kan. Kenapa saya tak ada hasil? Okay, cuba tengok balik website. Ada cakap cepat hasil, dapat hasil lah. Oh tak ada bos satu. Mana kau datang kau punya presentation? Simple answer je tu. Apa yang aku jenis kalau macam tak kisah dia dah student ke tak student kan. Kau kata dia susah, dia dah macam dah benak umbi. Aku kena lempukkan dia, bagi lembut kan. Bagi direct lah, tapi dia orang okey je. Betul lah bos, saya bodoh kan. Gitu lah. Cakapnya tu kan. Jadi aku tak ada overclaim. Betul. Kalau aku nak scam, nak jual Leo, scam pada awal, aku cakap awal lah. Oh, hari ni try, esok kaya. Cuba dengar pula tu. Kita senyap lah. Kita senyap. Kita tak nak melibatkan. Kalau aku nak scam pada awal, aku cakap macam tu. Betul. Tapi betul, setuju. Awal dia letak overclaim, dah letak lah disclaimer alert. Ya, scam alert. Dan bukanlah aku kata aku terdesak sangat nak kena orang beli kos aku. Tak pun. Benda tu kau biasalah monetization. Ada, tak ada. Kalau nak belajar lah dengan aku. Dan sejujurnya that affiliate something that tak sepatutnya pun at the first place saya nak berhenti kerja, saya nak buat affiliate. Tak, dia nama side income. Betul. Side income maksudnya apa? Income tepi. Bukannya income utama. Terus kena kerja hakiki kan. Aku ingat lagi kemarin aku masa tu tengah nak tengok wayang. Siapa? Tarung. Tarung Unforgiven tu. Aku nak tengok tau. Aku tengah ambil barang ni kan. Sekali ada satu kira macam pembeli kos tu lah. Aku dah banyak kali cakap kat dia. Ni side income. Side income ni macam mana? Kalau kau tengok kat internet, kalau kau dapat 10% daripada gaji kau sebulan buat side income pun dah kira okey. Contoh gaji 1,700, kau dapat 170, tu dah kira padu tu kau buat. Shopee affiliate contohnya kan. Sebab permulaan, kau bukan terkenal lagi. Kau terkenal macam yang influencer-influencer yang power ni memang power lah. Boleh dapat lah 30-40 ribu. Lepas tu dia push aku. Dia kata, saya nak Bos Nizam confirmkan betul ke ni saya boleh buat 1 juta. Kepala otak kau je kan. Dari masa pula aku cakap 1 juta. Aku bengang sebab dia dah banyak kali spam. Aku cakap benda dia senyap. Di komen Dia tak, dia direct DM sebab dia siapa yang beli kos aku dapat boleh direct DM. So dia macam bulan lepas dia tanya soalan tu, aku cakap oh ni kena faham gini. Kali kedua macam gini. Aku kali ketiga aku cakap 2 kali aku sabar, kali ketiga aku letup je. Kali ketiga memang aku terus cakap okay, sekarang ni abang dapat tak hasil? Dapat. Dah tu apa benda kau nak? Balik modal lah. Balik. Berapa dapat? Saya beli 59. Habis dapat 120. Dah tu kau nak bagi? Kan? Itulah cara dia. Buat je lah. Macam kan? Macam kan? Oh, okay. Gini kan. Saya bukan tak nak jawab soalan. Saya banyak lagi benda nak buat. Betul. Yang aku nak kena running company IWH. Lepas tu sekarang ni kita orang baru buat. Tahun ni baru launch SaaS baru. Renflow tu kan. Sistem sewa urus kereta tu. Baru buat. Okay, nampak. Tengah startup. Banyak benda lah kiranya. Lepas tu
dengan konten social media lagi kan. Nak layan soalan bodoh kau. Ya. Kau tanya, bos saya dah tekan ni dapat error. Aku layan lah. Tak apa admin aku layan lah. Ni Betul. pasal dia selalunya kalau proses yang belajar course dengan aku ni, first dia orang akan attend daripada admin aku. Kalau soalan tu macam bodoh sangat, jadi admin tu akan escalate lah. Escalate kat aku memang kena lah. Kalau benda tu okey lah kan. Tapi taklah banyak. Dia salah. Kalau 10 orang dia dah ada 2 orang panggil macam tu. Okay, standard mana-mana pun. Aku cakap, awak nak apa? Awak dapat modal? Dapat. Tak dapat langsung ke? Dapat lebih dah. Aku lah kenapa. Nak kata dia rugi. Tak rugi pun. 5,900 ni aku jual. Betul. Jadi 5,900. Yes. Tapi mungkin kesilapan aku adalah selalunya kalau kita letak harga yang murah, dia akan attract non-quality buyers kan. Okay, part ni menarik. Mungkin tu lah. Tapi bukan aku nak jual tu pun. Faham tak? Aku nak buat dia saja je. Kalau betul-betul aku nak buat business education, aku letak harga ribu-ribu. Betul, setuju. Pasal aku ada bisnes lain tau. Tapi tak apalah. Tu kira halal lah gitu kan. Tak kau lah. Mungkin nanti aku dah merajuk, aku tak ajar dah. Shopee Affiliate. So better dapatkan kos tu sekarang. Tapi 6 tahun lah kerja corporate okey je kan. Okay, tak masalah pun. Tak ada masalah pun. Tapi setiap kali lompat tu berapa persen naik? Tahu lah. Tapi kalau masa aku dulu start aku gaji aku yang 3,000 tak dapat. Lepas tu dapat lah jugalah dia bayarkan last kali 3,000 lagi punya. Ni aku masuk company startup tu naik 3,500. 3,200. Lepas tu COVID kan. COVID aku pergi Melaka, dapat balik semula 3,500. Lepas tu yang company yang Singapore tu dia offer 3,500 probation. Dia kata lepas tu tengok performance. Tapi yang aku punya luck tadi tu aku power kan. Dia terus naik ke lebih tu. Lepas tu, tapi aku rasa company yang dekat yang Singapore tu dia bagi rate tinggi lah tadi. Ya. Tak kali aku naik pangkat dalam 1,000 lebih tau. Tinggi juga tu. 1,000 lebih, kadang ada 2,000. Kalau 2 kali naik dia jadi banyak lah. Yalah. Banyak lah sebenarnya. Sebab mungkin company tu Singapore. Yeah. 1.5 rate dia. Kalau cari kat kedai Malaysia mungkin susah lah. Tapi kat situ lah laju dia naik kan. Laju naik. Ini apa 3,000, 3,500. Let's say 3,500, 500 je kan. Lepas tu naik mungkin 4,000 kalau naik. 4,000 lebih macam tu kan? Sebab assistant manager waktu tu aku naik assistant manager. Ini yang management punya tu. This is another interesting story. Macam mana si Nizam ni daripada dia senior executive. Executive tadi kan. Dia boleh lompat IT manager. Like within like 1 year plus. Laju macam tu buat kan. Executive tak naik senior pun. Tak naik juga sini. Tapi sekejap je. Dalam beberapa bulan dah lompat lagi. Tak tahu apa jadi macam tu. Mungkin aku punya unfair advantage lah. Waktu tu aku bekerja sebagai eksekutif. Bos aku waktu tu ada bos lah. Bos IT kan. Dia ni orang yang bagus. Selalu tolong. Duit tak cukup dia tapau. Duit cukup pun dia belanja juga. Jadinya dia ni kiranya waktu tu dia dah sampai tahap dia nak berhenti kerja. Sebab dia nak running company dia. Capital dah cukup. Oh ya, dia buat company lain juga. Dia nak buat printing service dia. So waktu tu dia keluar kekosongan kerusi kat situ. Okay. Dan waktu tu ada dalam 5 orang developer company tu. Yang lain ni tech geek lah. Tak kerti nak bercakap kan. Aku jenis yang boleh bercakap. Yes. Aku try apply internal. Dapat. Itu yang start menjadi assistant manager. Probation. Unfair advantage lah. Tapi sejujurnya kan, bagi saya kan, untuk semua tech geek kat dunia ni kan, memang satu advantage kalau satu orang tu dia belajar IT tapi pada masa yang sama dia boleh bercakap. Betul. Tak ramai. Sangat tak ramai. Betul, tak ramai ni hakikatnya. Kalau mana-mana yang kat social media tu kan, TikTok dia gambar anime tu memang tahu lah tu introvert. Tak cakap lah. Gambar Demon Slayer lah. Banyak-banyak je tanya panjang kat dalam chat aku kan. Tuan saya tanya-tanya kau tu pun kau prom chat GPT. Nampak sangat lah. Tahu lah sebab aku ada budak aku semua macam gitu. Tapi kalau kau bercakap, kau present, dia bukan present yang ini adalah IO stream, awak tak faham. Kalau kau pandai in terms of cakap ni, kalau dalam IT punya section ni, andai kata kau kerti programming dan kau boleh terangkan benda tu as a business value. Betul. Nak terangkan IT punya apa kita kata technical things, tapi orang yang tak ada langsung background. Orang yang business. Contoh ni aku bagi tips sikit lah. Kalau kata kau nak buat freelance website kan, kau jangan cakap Assalamualaikum tuan, saya boleh buat website, harga sekian-sekian. Kalau nak PM. Di sana macam ada tu nak kena buat apa? Lepas tu apa? Tree. Tengok macam tu kan. Tapi kalau kau pandai bercakap, Assalamualaikum tuan, saya sekian-sekian daripada company ni. Saya nampak tuan punya company ni tak ada website. Tahu tak bahaya kalau tak ada website? Company tuan ni tak nampak trusted. Nampak macam kena scam lah tuan. Better tuan buat website. Jadi kalau ada website ni, trusted naik, klien tuan senang lagi dapat banyak. Bila ada value, dia tak nampak website, dia tengok value. Klien banyak. Boleh lah, berapa adik lah? 600, satu page 600. Okay on. Uish.
Sama dalam kerja. Kalau kau dalam IT, kau kerti buat coding, tapi kau tak tahu menerangkan, okay, features ni dia beri impak apa. Yes. Kau takkan naik ni. Power mana pun coding kau takkan naik. Setuju? Macam mana aku buat dulu kan. Masa tu aku ingat lagi macam mana yang start aku jadi assistant manager tu. Waktu tu dia suruh buat e-commerce. Aku tak payah pakai WordPress, kita pakai Laravel. So lagi fleksibel. Fleksibel betul. Ah, WordPress kan dia dah tetap ada punya plugin tu itulah yang ada. Kalau kau nak godek godek-godek, tengah plugin tu. plugin tu. Kalau kau godek dia akan jadi rosak ah. Elementor. Elementor lah. Dia akan Kau jadi lama tak dengar siap. dia akan jadi bug kalau betul, kau betul. godek-godek. Dia aku cakap dekat manager aku tu masa tu kan. Nama dia Lokman. Man, aku cakap, Man, aku ada satu idea. Jangan pakai WordPress. Kita pakai custom coding. Macam mana tu Sam? Apa dia punya value dia custom coding ni? Okay. Kita company agency, marketing agency. Marketing setiap hari berubah. Setiap hari kena ubah dia punya apa semua. Kadang-kadang buy one free one, buy one free two, buy three free coupon. Feature-feature WordPress tak ada yang boleh fit dengan kita punya tukar-tukar tiap-tiap minggu ni. Yes. So dengan mendalam ni, kita boleh tukar, dia adjust apa-apa saja, bila-bila masa kau nak tukar, kita boleh terus, developer kita terus code tukar. Fleksibel. Bila fleksibel, marketing kita boleh bertukar-tukar, banyak duit company boleh dapat. Yes. Dia nampak, oh lah betul lah. Sam, aku naikkan kau. Gitu je. Yang tu, itu cara dia. Bukan kau cakap, saya dah buat ni, tak. Kan ada orang cakap kan, kalau nak naik pangkat, kau kena pandai bercakap. Yes. Kena inform bos kau. Bukan inform saja, kau kena beritahu value apa. Kau buat, kau punya kerja tu, apa value company dapat. Contoh kalau macam kau ni admin lah. Tapi tak semua boleh lah, ni kau ambil contoh senang admin. Admin ni company tu memang barai lah spreadsheet dia. Memang key in tak ada formula. Yes. Tiba-tiba kau datang, kau tahu main formula, kau buat formula. Kau beritahu lah kat kau punya supervisor atau manager. Bos, saya ada satu cadangan untuk spreadsheet kita ni. Kita pakai VLOOKUP dengan cara ni daripada satu data 10 minit. Kita pakai ni satu data 2 minit je kita key in. Value tak? Value lah. Dapatlah recognition. Kalau bos kau tu okey lah. Kalau bos kau tu bangsat, dia akan ambil claim kau tu. Weh, ni setuju tu. Dia akan ambil kredit. Saya dah buat dah. Dia dah buat. Kau gitu ke? Sebab kau tak ada dalam meeting tu. Kan? Sebab kau tak ada dalam meeting tu. Dia akan pergi meeting yang higher atas lagi. Atas lagi. Kau tak ada dalam meeting tu. Dia akan claim lah. Dia punya. Dia tak recognize. Tapi aku alhamdulillah dulu yang Lokman tu dia memang ada recognize aku. Bila satu berlaku kan, CEO cakap kat dia, okay, good performance, good work. Lepas tu dia akan mention, sebenarnya saya takkan ada ni kalau tak ada Nizam. Okay. So, CEO akan dengar, Nizam. Yeah. Tapi aku punya, kalau tanya aku lah, apa yang best dekat, tak tanya pun aku tanya kan. Kalau tanya aku lah, apa yang best waktu, apa kenangan yang best waktu bekerja dulu, adalah, kau bayang company Singapore. BOD Singapore, manager Singapore, SOP Nizam Melayu. Aku rasa macam, apa lah sial kan. Semua Chinese kan Singapore kan. Aku seorang Melayu. So aku macam, moment epic moment lah. Prime moment. Saya tengok pula IT manager kan. IT ni IT je bukan aku. Aku tengok kat catatan. Betul sel dia kan. So tu lah. Tapi time tu still jalan bisnes lagi tu. Dalam bisnes. Time tu dah kahwin lah kan. Dah kahwin lah. Aku kahwin 2023. First grade. Tak apa grade. Aku dah kerja dah tu. 4 tahun. 4 tahun kerja. Duit ada lah. So aku, yalah. kalau tanya aku susah tak nak kahwin? Tak ada kot sebab aku dah ada duit. Yes. First 6 digit pula pas grade. Ya. Dan time tu macam tak ada apa-apa pun kan. Technically. Pakai aku masa dulu kita pakai kancil je. Apa je maintenance aku nak, apa je benda aku nak kena bayar. Kan. Tapi aku kuat makan tu. Makan mahal lah. Dulu aku dah gemuk lah. Makan banyak. Tak apa lah. For me makan mahal ni tak ada masalah. Sebab aku sekarang tanya kan, kalau setengah orang dia suka beli jam lah apa Yeah. aku makan aku memang mahal. Mostly makan aku mahal. Kan. Tapi like in terms of apa orang kata financial literacy kan, maksudnya tak ada pun orang nak kecam kita makan mahal ni masalah. Orang akan suka kecam masalah beli kereta, beli rumah. Tak bijak. Betul. Kan. Sebenarnya kalau untuk kereta dengan rumah ni, aku minat kereta. Tapi aku bukanlah car enthusiast yang siapa nak lewat kekang-kekang kereta tu lah. Yes. Minatlah kereta. Dan suka standard je lah. Standard je. Standard bawah. Kalau tukar pun rim. Tu kira dah paling kuat tu. Modify dia kan. Kiranya kalau bagi aku kereta ni, dia budak-budak lah kan. Memang best kau dapat satu kereta sebab dia create satu dopamin. It's like a fake achievement. Tapi sebenarnya, cuba kau fikir balik cara logikanya. Kau kerja mungkin eksekutif. Lepas tu, kau paksa juga loan untuk lulun kereta mahal. End up, orang tak tengok pun kereta kau tu. Betul. Hari pertama je kereta baru, esok dah tak ada lah. Kena buat lah pasal. 9 tahun tu kau nak kena layan. Tapi kalau kau ni sales executive, kau buat property ke, kau nak jumpa klien, okey lah kau nak leverage kat situ.
Sebab kita tu yang akan bagi first impression. Macam aku beli Yes. BMW baru. Sebab apa? Aku dah businessman. Kau nak jumpa klien, nak propose software, takkan kau nak buat kancil biru aku lama tu. Ini je tak ya ni. Faham tak? Kita pakai ni, katalah kereta tu harganya 400,000. Katakan kan, BMW baru. So aku 400,000 ni aku beli, lost kejap. Like for few month, aku dapat lagi projek baru yang boleh cover balik. Cover balik, yes. Tak ada masalah lah kalau macam tu. Macam modal kau berniaga lah. Cash flow, yes man. Cash flow je sebenarnya. Ini kau tak ada apa guna pun. Yes. Tapi kau nak paksa juga. Ada yang cash, dia dah tahu dia tak lepas gaji dia. Dia paksa lah. Family dia di Grand Tour pun semua nak luluskan juga. Tapi itulah family dia pun ada yang flying monkeys kan. Enabler. Itulah. Tapi suka dapat yang Bos cakap apa chip dopamine ni. Kan sekejap je benda tu. Kejap je. Dia fake dopamine sebenarnya. Kejap je. Sehari 2-3 hari dah. Dia tak ada benefit sangat pun. Lepas tu dia akan naik balik semula bila kau balik kampung lah. Oh kereta baru. Kejap je. Sehari je. Esok kau dah balik tak ada. Aku pernah kena kat situ tadi. Masa aku ambil Vios dulu. Oh ya? Itulah kesilapan aku sebenarnya. Kalau kau nak tahu. Patutnya aku tak payah ambil pun kereta tu. Memang boleh cash flow okay. Patutnya tak ambil pun. Pakai je lah kereta yang Beza tu. Tak ada apa. Tak tunjuk pun kat orang. Betul. Tak tunjuk. Mana sebenarnya kan. Time tu still technically kerja makan gaji lagi technically kan. Itu yang aku pernah buat kat pasal Vios tu. Aku buat video. Masa tu aku pernah viral lah video tu. Aku cakap kalau budak-budak muda ni kalau boleh jangan ikutkan tu. Dia punya sangat tu. Kau nak baik kau habiskan duit pergi kafe. Makan sedap. Kenyang. Betul. Kenyang. Kan. Kita pun benda je sama je. Aku datang rumah kau. Kalau jam juga tak dapat tekan laju. Aku suka tengok apa ni. Aku macam nak cakap tak dapat nak selit juga kan. Kita dia kan. Kita boleh tekan 200 pun. Kalau jam kat situ juga kau. Itu juga. Habis juga minyak. Minyak lagi naik lagi. Susah lagi. Kalau pakai, kalau rembat banyak, minyak pakai banyak. Duit lagi. Betul. Maintenance kena, kalau pakai kerap pakai laju, kena tukar minyak hitam cepat-cepat. Kena fikir logik lah. Ya tapi suka macam mana ni yang nak tahu. Tadi dia cakap macam let's say bulan-bulan dah boleh dapat income lebih. Mungkin time tu income dah 5 angka dah sebulan. Kan? Apa? Masa gaji? Gaji. Bukan gaji dan juga income tepi. Lebih kurang. Kan? Mungkin dah 5 angka sebulan kan. Macam mana nak tahan diri daripada tahan diri daripada membeli. Okay, ini tips aku lah. Bila kau dapat tu, dia akan naiknya. Dia akan mengelupur lah. Aku kaya. Dia rasa kau Andrew Tate lah. Betul. Kan? Lepas tu apa yang aku buat, aku akan cuba beli for the first few month tu. Aku list down lah apa yang aku nak, yang mahal yang dulu aku tak boleh beli aku nak. For example like jam 1,000 lebih ke, kasut yang mahal sikit ke, baju yang okey ke, kau beli. Lepas kau beli tu, dopamine tak akan down balik. So kau akan stabil balik. Kan ada setengah cakap time banyak ni kena simpan. Sebenarnya tak agak. Time banyak tu kau kena budget. Benda apa yang dulu kau nak beli tapi tak dapat, sekarang kau boleh beli. Itu je time. Then the rest kau jangan beli lagi. Contohlah kau tinggal nak MacBook. Kau dah dapat 5 angka kan. MacBook mungkin dalam 4,000 lebih. Okay, tak apa. Gaji aku dah 5 angka. Jadi selama 4 minggu ni aku simpan 1,000 sebulan. Kau dah beli dah. Just to fit the dopamine lah. Maksudnya tak adalah kita nak suppress sangat dopamine tu. Dia tak boleh tak layan je lah kan. Dia tak boleh tak ada dopamine. Kena ada. Sebab kata badan kau tak gerak. Betul. Kau kena limit. Nak rasa je achievement tu. Kena ada. Okay. Kena kira balik bajet kau tu. Kau jangan macam banyak lagi duit. Betul. Gitu kalau gitu aku rasa aku dah kat tepi jalan lah, duit tak ada kan. Jual tisu lah. Kalau jenis tu. Sebab aku kalau tanya aku financial advice, aku macam mana nak menyimpan bos. Aku tak nak simpan. Aku pandai buat duit aku tak nak simpan. Aku macam kalau aku sekarang kan, aku ambil gaji dalam, ada masa aku ambil 30,000 sebulan. Ada masa aku ambil 60. Tengok kalau family datang takkan aku nak ini. So aku memang fleksibel. Tapi aku tahu range aku akan lebih pada tu. Maknanya tapi kau kena buat duit banyak. Kalau duit banyak buat, boleh lah belanja lebih sikit. Aku tak ada falsafah. Kan ada seorang content creator dia kata kena jimat kan. Betul lah dia cakap. Tapi aku bukan takut. Sebab dalam dunia ni akan ada 2 mode. Satu adalah defend mode, which is saving. Satu lagi attack mode. Kau cari duit lebih. Macam aku cari duit lebih. Aku tak nak saving. Tak boleh tu. Aku simpan kan. Contohlah dulu kan waktu kerja. Sebulan kita simpan 100. Setahun dah 1,200 kan. 100 simpan ini hari. Esok jom lepak. Hilang kan. Hilang kan tu. Tak boleh. Strategy memang apa? Saya banyak baca buku kewangan tau. Kan? Financial literacy back to basic itu je. Memang tadi tu lah sama lah. Tapi dia guna konsep lain.
Financial literacy tu aje. Sama ada kau banyakkan saving, banyakkan duit lah, banyakkan duit ataupun kurangkan save, kurangkan expense. Kurangkan spend. Itu je. Satu. Asas dia tu. Itu je. Basic semua balik ke situ je sebenarnya. Kalau kata gaji kau starting 3 tak tahu sekarang price grab berapa? 2,500 paling minimum. 3,000. Ada lagi 1,700. Ada lagi. Bukan Ada company tu. kawan aku Itu 1,700. baik meniaga karipap sial. Ya. Tak payah kerja ni. Lain lah kalau dia masuk kerja government, aku macam logik lagi lah Mak sebenarnya aku kan. meniaga warung pun sebulan 3,000 mesti. Hebat. Ada lagi kawan yang lain lah, yang kerja government tu tak tepi lah. Government kan standard lah. Dia apa, stable. Stable. Kan, duduk kat situ je. Kau hidup lah. Hidup lah macam mana pun. Tapi yang ada lagi kerja swasta, tak tahulah. Kalau nyata macam gitu kan, katalah gaji kau katalah 1,700 lah gaji kau starting. Kau takkan nak beli kereta harga sampai 1,000. Yes. Kalau tak kan, susah tu macam tu. Orang kan cakap, kalau orang punya advice financial, Faiz pun cakap 30% maximum. Kau bayang kalau lelaki lah, ni yang jenis yang bad boy sikit. So macam ni dia buat, dia nak beli kereta yang bad-bad ni sebab dia nak target awet. Yes. Kalau katalah jadilah kau dapat target awet tu. Habis kau ingat awet tu tak makan pasir sama ke dating, kan nak kena duit lagi bodoh. Yes. Betul tak? Takkan kau nak buat kita pergi mamak roti canai 2 keping, pakai Honda pakai. Alah. Betul tak? Honda loan. Honda loan. Tu lah. Bulan-bulan separuh gaji. Separuh gaji. Ui, bapak macam mana sih orang hidup macam tu. Kau terus ambil tu boleh makan terus ke? Mana boleh? Betul. Tu ada. Okay. Fikir jauh. Laki kalau tak fikir panjang ni susah tu. Aku bilang betul lah. Setuju. Okay, so dalam sejam dah sumpah. So aku sembang ni. Tapi okay lah, maybe lah. Apa yang masa saya ajak Bos Nizam berapa 2 minggu lepas 3 minggu lepas saya ajak kan. Aku tengah open house itu kita. Betul ajak dia tu. Mesti ada macam satu benda yang audience kita kan kebanyakan yang tengok kita punya podcast ni, kebanyakannya daripada Gen Z. Of course Gen Z. Tengah study ataupun dia tengah bekerja sekarang. Sikit lah. Mungkin dia bekerja pun bawah 5 tahun. Kan? Mesti ada satu benda yang macam bermain dalam kepala bos kan. Nak cakap, aku kena cakap benda ni dekat Gen Z. Ataupun this yang generation. Last words. Last word kan. Pertamanya untuk adik-adik di luar sana, bila suatu benda tu salah, maka stance lah. Jangan, yelah aku buat je, jangan. Keduanya, jadi enabler lah. Yang enabler. Yang keduanya, kalau kata umur kau muda lagi, untuk buat job hopping ni disarankan setahun lah kau buat kerja dulu. Tak okey, try lompat tempat lain. Then kau akan gain experience kalau nak buat job hopping. Yang ketiganya, anda kata kau nak buat, jadi katalah dia inspired nak jadi macam aku lah, jadi tech founder kan. Dia tak semudah backup resign without any backup plan, lepas tu tiba-tiba jadi kaya, tak. Kau kena buat dulu sambil-sambil tu. Tak kisahlah kau kata kau belajar IT tapi kau buat service account part time pun okey. Tiba-tiba kau jadi tokek account pun kaya ke? Betul je. Tu lah. So benda yang hebat dia start dengan satu small effort atau panggil apa yang Jepun tu? Little step Apa benda dah? Ini ikigai bukan ikigai. Apa benda? Ikigai bukan. Apa dia? Kaizen. 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 Yes. Small percent step tu dia akan naikkan, small percentage yang kau buat tu akan jadi a big thing. Itu je lah. Dan daripada korang juga yang budak-budak muda ni yang tengok aku, ketahuilah bahawa itu adalah konten daripada orang feedback. Bukan aku punya company ataupun aku pernah hadap benda tu. Aku kena yang teruk tu 3 bulan tak payah gaji. Itu je. Itu je yang teruk. Itu je teruk. Lepas tu layan je. Layan je. Sebab tu aku tak mention kepada company ABC senang tak ada. So kontennya memang gitu. Dan itulah dia. Mana-mana yang terasa bos-bos yang terasa pula. Kalau kata ada bos muda, budak-budak muda jadi bos terasa, maka kau kena tahu siapa makan fries dia akan rasa kentang. Jadi ubahlah hidup kau. Kalau kau balas komen kat situ, aku tetap jutawan. Tak ada apa-apa. Aku tak sama. Kau tu kena ubah. Faham tak? Sebab tu konten tu dia terasa kat kau. Itu je. Itulah. Alright. Okay, so kita dah sampai dah kepada penghujung kita punya this episode. Okay, this is one of the best episode lah for me kan. And yes, untuk saya pun lupa nak mention kan, hari ni kita dah capai kita punya first 20k subscribers kat YouTube. So, thank you untuk semua. Okay, so yes, this is one of contoh yang saya baca semua komen, saya baca kat threads, kat YouTube, saya baca semua. Dan kita sangatlah menggalakkan untuk korang komen siapa yang korang nak next. Supaya saya tahu, orang yang ni yang korang nak. Ada je yang macam saya tak tahu pun dia wujud, tapi korang invite macam sebelum ni kan. Dan kita bawa je dia. So yes, thank you for all yang tengah tengok sampai sekarang. Okay, see you in the next episode. Bye.